Baiklah, kita akan ingin kongsikan satu bingkisan daripada anda mengenai pelancaran buku Sandokan Lanun Malaysia. Jadi kita saksikan apakah yang terkandung dalam bingkisan ini. Buku Sandokan I Pirati della Malesi hasil karya Emilio Salgari telah menyemarakkan keindahan Malaysia kepada rakyat Itali sejak lebih 100 tahun lalu. Walaupun tidak pernah menjejakkan kaki ke negara ini, Salgari berjaya menggambarkan keindahan negara ini dalam karya beliau. Menurut Duta Itali ke Malaysia, Folco di Luca Gabriel, keindahan yang dipaparkan melalui buku berkenaan berjaya menarik minat ramai rakyat Itali untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Malaysia. Beliau berkata demikian ketika majlis pelancaran buku Sandokan Lanun Malaysia di Ibu Negara baru-baru ini. Pelancaran buku berkenaan dilakukan Timbalan Menteri Pelancongan Datuk Dr. James Dawes Mamit. Sandokan Lanun Malaysia diterbitkan di Itali pada tahun 1896, mengisahkan mengenai perjuangan Sandokan menentang penjajah British. Walaupun hanya rekaan, namun watak Sandokan begitu popular dan pernah diangkat menjadi filem dan watak animasi. Lebih menarik lagi, selepas lebih 100 tahun, barulah rakyat negara ini dapat mengenal watak berkenaan. Itu pun selepas buku berkenaan diterjemah dan diterbitkan dalam bahasa Malaysia. Usaha penterjemahan dilakukan Institut Terjemahan Negara Malaysia. Walaupun buku itu telah pun diterbitkan pada tahun 1896, hanya sekarang ianya diterjemahkan di dalam bahasa kita. Walaupun demikian, saya ingin mengucap tahniah kepada IPNM kerana berjaya menghasilkan satu terjemahan dari buku yang menceritakan tentang orang-orang kita juga. Jadi itu memang kebaikan IPNM. Pelancaran buku ini dibuat sempena Minggu Bahasa Itali yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Buku Sandokan Lanun Malaysia boleh didapati di semua kedai buku utama pada harga RM30 senaskah. Menurut Datuk Dr. James, pihaknya berharap penterjemahan buku ini dapat membuka ruang lebih banyak penterjemahan buku asing yang menceritakan tentang Malaysia. Pada remaja, jauhi dadah dan teruskan hidup anda dengan aktiviti yang lebih disiplin dengan jati diri serta penguasaan yang lebih baik untuk anda. Sekian rekaan kami untuk hari ini. Kita jumpa lagi Minggu harapan. Assalamualaikum.